Driver lori bengang, pemandu Iris main brek atas lebuh raya. Babi! Kimak! Seorang pemandu kereta Proton Iris yang dirakam memandu secara berbahaya dan hampir menyebabkan kemalangan dikecam netizen. Menerusi rakaman kamera papan pemuka dashcam dari sebuah lori, kereta Proton Iris tersebut yang berada di lorong sebelah kiri cuba dipintas oleh pemandu lori tersebut. Namun pemandu Iris itu kemudian memucut laju kenderaannya menyebabkan pemandu lori itu masuk semula ke lorong kiri dan berada di belakang kereta tersebut. Pemandu Iris itu secara tiba-tiba menekan brek keretanya menyebabkan pemandu lori berkenaan hampir melanggar kereta tersebut. Babi! Kimak! Kau kenapa? Apa masalah kau?